Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua, berkata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adam Ryan Begazali. Saya berumur 12 tahun dan saya bersekolah di SK Wira. Ke sekolah saya ialah CBA 4090. Saya mempunyai azam dan cita-cita untuk menjadi seorang pilot, dan hobi saya ialah bermain bola. Hari ini saya sangat teruja kerana saya dapat berkongsi salah satu buku cerita kegemaran saya yang bertajuk 366 Kisah 25 Rasul. Buku ini buku terbitan syarikat Darul Mu'mineen Trading ini diterbitkan pada tahun 2021. Buku ini mempunyai 118 helai halaman dan merupakan sebuah hasil karya oleh Hajah Syamsiah Latif. Buku ini mengisahkan tentang 25 Rasul. Buku ini sangat bagus untuk kita baca kerana ia mengisahkan tentang kisah-kisah Nabi. Salah satu contoh kisah Nabi ialah penciptaan Adam AS. Nabi Adam AS ialah orang yang pertama dicipta oleh Allah SWT. Nabi Adam AS dicipta dengan pelbagai jenis tanah. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih. Tanah-tanah ini diambil daripada lembah dan gunung, padang pasir dan tanah subur. Terdapat banyak pengajaran atau iktibar yang dapat kita hayati bersama di dalam buku ini. Antaranya ialah nilai-nilai murni. Yang pertama, kita haruslah taat kepada Allah, dan yang kedua, kita harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Buku ini mempunyai susunan cerita mengikut tarikh peristiwa yang sebenar terjadi. Dengan itu, kita lebih menghayati peristiwa tarikh itu. Buku ini juga mempunyai susunan doa harian untuk amalan harian kita. Pada akhir ruangan buku ini disediakan catatan nota untuk kita tulis benda baharu yang kita ketahui. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.